Dan saya pun bertanya juga, okeylah, you tak nak Anwar Ibrahim, you ada ke orang lain? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, hos anda, Haizal Yatiran, dan juga bersama dengan Datuk Ismail Yusof, atau kita lebih kenali sebagai Abah lah, dalam episod kedua podcast Minda Tok Abah. Okay. Kalau minggu lepas tu kita mengupas berkenaan dengan peranan JCOM kan, peranan JCOM, apa itu JCOM, apa yang dah dibuat oleh JCOM, sebagai ice breaking kita lah last week kan. Okay, so minggu ni macam minggu lepas kita ada sebut pasal konsep Madani itu sendiri, Malaysia Madani. Okay. Dan mungkin minggu ni kita akan kupas lebih dalam sikit. Sebab kalau kita tengok Madani ni orang akan kaitkan dengan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang ke-10. Sampaikan orang kata lahirnya terms Madanon lah kan. daripada konsep Madani jadi Madanon. Datuk boleh ulas lagi tak? Okey. Pertamanya, Haizal, kalau boleh kita sambung daripada perbincangan kita yang dahulu. Okey. Saya ada menyebutkan bahawa Madani ini bukan bermula dengan PMX. So point yang pernah saya sebutkan dalam siri yang pertama dulu. Sebab Madani ini dia ada kaitan dengan pembinaan negara bangsa. Jadi kata kuncinya ialah kesinambungan proses pembinaan negara bangsa. Dan saya masih ingat, saya sebut dalam sesi kita yang pertama dulu, saya sebut ada dua perkara penting yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX, waktu peluncurannya. Dia sebut bahawa Madani ini adalah kerangka untuk kita melakukan perubahan dengan secara inklusif dan berteraskan kerangka yang mengambil kira ciri-ciri tempatan ataupun yang disebut sebagai local wisdom, kearifan lokal. Jadi 6 kerangka itu yang bermula daripada kemampanan hingga ihsan itu, dia bukan orang kata being plucked from the sky. Jauh sekali selepas Anwar Ibrahim diangkat jadi Perdana Menteri, baru lantik konsultan untuk bina kerangka ini. Sebab kerangka Madani ini ditegaskan waktu peluncuran itu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai kesinambungan proses pembinaan negara bangsa. Jadi itu dia punya asas dia. Kesinambungan proses pembinaan negara bangsa, kesinambungan daripada yang lepas-lepas. Maknanya saya sebut di masa perbincangan kita kali yang pertama tu ialah dia bermula daripada Perdana Menteri yang pertama hinggalah sampai pada Perdana Menteri yang ke-10. Jadi maknanya kita bukanlah baru nak memulakan, kita hanya menyambung. Dan menyambung ini kalau dalam istilah reformasi disebut dirujuk kepada ayat Al-Quran, di mana islah mastata'tum, surah dan surah Hud, islah mastata'tum itu membawa maksud perubahan yang radikal, yang bukan biasa-biasa, tetapi yang mengambil kira norma-norma baru yang menjadi cabaran kepada kita untuk bergerak ke hadapan. Jadi 6 kerangka tu dia datang begitu. Dan sebenarnya kalau bicarakan Madani ini nak dihubungkan dengan Perdana Menteri PMX, kalau tidak keterlaluan lah, saya melihat Madani ini adalah sejarah hidup Datuk Seri Anwar itu sendiri. Sebab beliau membicarakan tentang Madani ini bukan kerana setelah beliau dilantik jadi Perdana Menteri. Bahkan dia sangat konsisten daripada zaman remajanya, zaman beliau menjadi aktivis
Ya. Kalau sebut pasal sejarah hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, ya Datuk antara orang yang lama mengikuti bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan lupa umur saya dengan Datuk Seri Anwar beza dekat 10 tahun. Tak payah saya sebut lah angkanya berapa kan. Sebab Datuk Seri Anwar akan menyambut birthday-nya bulan Ogos ni. Jadi beza kami 10. Tapi saya mengikuti perjalanan Datuk Seri Anwar ni seawal zaman beliau menjadi aktivis, ya, dan menjadi sebahagian daripada yang turut sama terlibat sewaktu beliau berada dalam kerajaan lah. Tapi saya ni yang kecil-kecil je lah. Saya ni istilah saya selalu saya guna gini lah. Aku ni foot soldier je yang bergerak di belakang tabir, yang buat kerja-kerja di lapangan. Jadi mungkin kerana itu agaknya saya duduk kat JKOM. Okey, Datuk cakap tadi Datuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan ketika you see, waktu beliau jadi aktivis, waktu itu saya sebenarnya kalau tanya saya lah kan, yang merubah world view saya tentang kehidupan dan kenegaraan ini, pemikiran Anwar Ibrahim ni sangat mempengaruhi kerangka pemikiran saya. Sebab saya tak malulah kongsikan di sini dengan semua orang kan. Sebab saya ni belajar sekolah orang putih. Dulu sekolah Inggeris kan. Jadi bukan pelajar aliran agama. Jadi kefahaman saya tentang agama tu sangat sempit. Kan, yang saya tahu kalau saya dulu-dululah zaman muda saya, zaman ya sekarang pun muda lagi. Tapi dulu saya Quran, sembahyang, puasa, mana benda-benda yang amalan-amalan orang Islam gitulah kan. Tetapi yang merubah world view saya tentang kehidupan ni ialah bila kali pertama waktu saya masih ingat, saya baru upper six Tahun 76 tak silap saya. 70-an lah. Awak dah ada kan masa tu? Belum, masih dalam bentuk lain. Masih belum dalam bentuk manusia lagi. Waktu itu saya terlibatlah dengan apa NGO pelajar kan. Saya sebutlah waktu itu dengan Gabungan Pelajar Melayu Malaysia, GPMS. Putuskan apa nama Tan Sri Nordin Kadi tu kan. Masa tu dia naib presiden PMS. Antara orang yang mempengaruhi saya dalam konteks melihat semangat nasionalisme, semangat kenegaraan kan. Tetapi dalam satu pertemuan tahun 76 kalau tak silap saya, ketika itu Datuk Seri Anwar dia baru lepas keluar penjara kali pertama kerana tunjuk perasaan baling. Tahun 74 dia kena 2 tahun. Dia keluar, kemudian ada satu latihan kepimpinan pelajar-pelajar sebelah utara. Saya masih ingat tempatnya di Yayasan Masriah Bukit Mentajam. Kami dihimpunkanlah pemimpin sokol pelajar ni, dan ketika itulah dia tampil menyampaikan ucapan, dijemput salah seorang speaker menyampaikan ucapan, dan dalam ucapan itu beliau first time dalam hidup saya mendengar Islam as a way of life, disebut ad-din. Itulah kali pertama aku dengar perkataan, rupanya Islam ni dia ada kaitan dengan kehidupan. Dan itu turning point yang merubah cara berfikir saya untuk mendalami lagi apa yang beliau maksudkan itu. Dan seingat saya lah, beliau sangat konsisten. Bukan saja di era 70-an, tetapi apabila beliau menyertai kerajaan tahun 80-an itu. Kan? Dan salah satu sebab Dr. Mahathir pada waktu itu membawa beliau masuk itu ialah kerana kesungguhan beliau dan pengaruh beliau dalam konteks bukan saja anak-anak muda pada waktu itu, tetapi dalam dunia Islam. Sebab cara beliau mengupas dan mengolah apa dia maksud Islam sebagai satu cara hidup itu sangat menarik dan sangat sebenarnya punya chemistry yang sangat kuat dalam konteks masyarakat Melayu Muslim di negara ni. Sebab itu kalau saya boleh kongsi lah khususnya dengan generasi kemudian kan, antara benda-benda yang awal sewaktu beliau masuk itu ialah
soal bukan saja penerapan nilai Islam, tetapi bagaimana yang dikatakan Islam sebagai satu cara hidup itu diterjemahkan. Kalau dalam pendidikan, buat kali pertama ada dipanggil falsafah pendidikan negara. Kemudian selain pada penerapan nilai-nilai Islam itu ialah penubuhan bank Islam. Kemudiannya pembinaan yang dipanggil dulu disebut Biro Tata Negara lah kan, tetapi Biro Tata Negara itu diolah bukan saja untuk membina fikrah, tetapi membentuk satu worldview tentang inilah negara bangsa ataupun the dream nation. Maknanya apa konsep Madani itu bermula daripada tahun 70-an. Kalau tanya saya secara peribadi, saya melihat ini kerja yang tertangguh hampir 4 dekad lah, 40 tahun lebih lah kalau bandingkan. Bagi generasi reformasi, mereka kata ini kerja yang tertangguh selama mungkin 26 tahun. Sebab mereka melihat dari pemecatan tahun 98. Tapi saya melihat lebih awal lagi. Kerana sebelum beliau dipecat tahun 98 itu, jangan lupa, beliau adalah Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan sewaktu atau sebelum berlakunya krisis ekonomi 98 itu, di waktu kita masa itu disebut sebagai the four tiger, yang dilihat negara yang akan bergerak ke hadapan, dengan pendekatan yang lebih maknanya lebih baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dalam konteks geopolitik Asia Tenggara ni. Bukan Asia tau, tapi dan pada waktu itu orang semua dah bicara tentang soal beliau sebagai Menteri Kewangan terbaik. Tetapi kait dengan soal Madani ini, saya masih ingat pada tahun 90, kalau terlalu saya 93-94, waktu itu beliau dah pun jadi Timbalan Perdana Menteri, ditulis sebuah buku yang diterbitkan oleh Institut Kajian Dasar, iaitu Kebangkitan Asia, di Asia Renaissance. Dan dalam buku itu sebenarnya telah pun ada dibicarakan tentang soal civilization ini. Ada satu chapter yang saya takkan lupa, dia sebut tentang human economy, ekonomi manusiawi. Dan itu dilaksanakan pada waktu itu. Sebab pada waktu itu pertemuan antara faham ekonomi berteraskan sosialis dan ekonomi yang lebih bersifat manusiawi Anwar datang. Sebab pada waktu itu kan pertemuan antara Amerika dan faham sosialis dan faham demokrasi Amerika itu bertembung kan. So the Cold War lah disebut pada waktu itu kan. Ketika orang membicarakan isu kapitalisme dalam konteks ekonomi dunia, Anwar datang dengan pendekatan yang disebut human economy. Dan human economy itu dikaitkan dengan soal ketemadunan. Bahkan kalau tidak keterlaluan lah, dengan rasa rendah diri. Kerana saya antara orang yang turut sama terlibat dalam, adalah sikit peranannya dalam menulis buku asal Madani itu. Sebab kebetulan pada waktu itu saya ketua eksekutif di Institut Darul Ihsan. So yang menguruskan penerbitan buku itu. Bahkan sampai hari ini custodian kepada konsep Madani itu masih Institut Darul Ihsan. Jadi saya nak sebutkan antara rujukan yang kita gunakan selain daripada sinaran yang panjang yang Datuk Seri Anwar berikan, buku-buku, tulisan, ucapan, ialah buku Kebangkitan Asia itu menjadi asas. Sebab that was in 1994, 95, 96. Dan buku itu diterjemahkan, kalau tak silap saya, kepada beberapa bahasa. Termasuk Filipin, dalam bahasa Perancis. Dan waktu itu yang menjual idea Renaissance ini ialah Institut Kajian Dasar. Waktu Anwar Timbalan Perdana Menteri. So, asas itu dah ada. Bahkan kita hampir pada waktu itu kan, kalaulah takdirnya Anwar menjadi Perdana Menteri pada waktu itu, tapi ialah satu sejarah. Bagi saya ada hikmah dia juga. Sebab adakah kita bersedia atau tidak? Sebab sekarang ni pun bila laksana Madani, macam awak sebut tadi lah,
masih lagi Madani jadi Madanon. Dengan sinis. Sedangkan bagi saya itu gagasan besar. Gagasan besar dalam konteks membina sebuah tamadun. Maknanya sekarang tidak keterlaluan lah kalau saya katakan apa penjenamaan atau label Madanon tu Tok Abah lah yang paling layak sebenarnya. Paling lama paling lama bersama dengan Anwar. Dia paling faham lah. Sebenarnya paling faham. saya kalau tidak keterlaluan lah. Saya fikir ada ramai tokoh-tokoh lain lagi. Itu yang saya kenal, yang saya kenal yang tak apa. Tapi saya nak sebut begini. Sebab saya mengikutinya. Saya bukan orang yang duduk dalam circle yang dekat. Saya kena mengaku tu dengan Datuk Seri Anwar. Kan saya sebut tadi, aku ni hanya foot soldier. Foot soldier tapi yang sentiasa ada di lapangan. Tapi loyalty saya, kesetiaan saya ialah kerana I believe, saya yakin apa yang saya dengar pada tahun 76 dan kemudiannya saya lihat hampir 18 tahun sewaktu beliau berada dalam kerajaan itu. I mean, we almost, orang kata reach, tapi ada hikmahnya. Dan kemudiannya selepas beliau terkeluar dari kerajaan 26 tahun, ya, hari terkeluar daripada kerajaan itu 10 hari je. Dia kena pecat 2 September. 12 September di anak tangga rumah beliau di Pematang Pauh di Curug Tok Kun itu diisytiharkan deklarasi Pematang Pauh. Dan kalau tanya saya sebagai orang yang terlibat dalam gerakan reformasi ini, Madani ini sebenarnya sebahagian besarnya adalah tuntutan yang terkandung dalam deklarasi Pematang Pauh itu, yang kemudiannya diterjemahkan sebagai 7 tonggak perjuangan dalam Parti Keadilan Rakyat. Dan bila Datuk Seri Anwar, sebelum beliau menjadi Perdana Menteri lagi, ketika menulis naskah asalnya skrip Madani itu pada tahun ini pun mungkin kita boleh bincang kemudian lah. Saya pun tak suka sebut juga waktu kerajaan tebuk atap tu, kan? Berlaku langkah Sheraton tu, atau langkah syaitan lah. Sebenarnya bagi saya, sekali lagi, itu hikmahnya apa? Waktu itu COVID darurat dan kita pun tak fikir Anwar nak jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Yang kita fikir bagaimana pemikiran beliau, kerangka pemikiran beliau tentang nation building ini, because he's a statesman, kan? So kalau Anwar tak jadi Perdana Menteri, macam mana kita nak kongsi gagasan ini dengan generasi yang terkemudian? Waktu kita tulis pada waktu itu. Dan kemudian selepas waktu Parlimen dibubarkan, pilihan raya, Pakatan PH pada waktu itu dah ada manifesto pun. Cuma waktu itu diminta supaya gagasan Madani ini dimasukkan. Sebab itu Datuk Seri Anwar selepas saja pilihan raya dan kemudian terbentuk, ter tu tak sengaja, sebab tu nak kena hati-hati. Ada orang sekarang ni duk bercakap, oh Anwar dah meninggalkan gagasan reformasi. Tidak. Sebenarnya bila terbentuknya kerajaan campuran pada waktu itu, kerana tak ada siapa pun yang dapat majoriti yang cukup untuk bentuk kerajaan, maka setelah tubuh saja kerajaan itu, Anwar tanpa lengah. Saya masih ingat lepas angkat sumpah, immediately after Christmas tu, saya ada mesej lah yang daripada PMO pada waktu itu hantar, minta saya balik semula ke KL. Waktu tu saya dah balik kampung lah. Anwar dah jadi Perdana Menteri. Mission accomplished. Tapi ada pegawai di Pejabat Keturunan Malaysia minta balik kerana PMX waktu tu nak meluncurkan skrip ataupun Madani itu menjadi dasar negara. Dan 19 hari bulan Januari 2023 di PICC diluncurkan gagasan Madani itu. Akhirnya itulah yang jadi kan, Salam Malaysia Madani, semua Madani lah, My Madani. Itu kalau kita tengok daripada segi konsep Madani itu sendiri, dan bagaimana dalam konteks hari ini konsep Madani itu diterjemah dalam dasar kerajaan. Ini saya terima kasih. That is soalan cepu emas yang saya tunggu-tunggu. Sebab ada orang melihat
kerangka madani ini terlalu teoretikal, sangat filosofik, tak landing lah, susah nak faham, kan? Sebenarnya madani ini disebut kerangka untuk perubahan tadi itu. Kerangka ini bukan orang kata sesuatu yang, saya ulang balik, yang baru direka selepas Anwar diangkat jadi Perdana Menteri. Kerangka ini dirujuk. Dia selain daripada perjalanan hidup Datuk Seri Anwar yang saya sebut, daripada remajanya, zaman aktivisnya, dalam kerajaannya, zaman reformasinya, kerangka ini merujuk kepada pandangan-pandangan yang telah pun ditulis dan diberikan menjadi rujukan. Contohnya, saya sebut dulu Ibn Khaldun, Al-Farabi. Ini nama tokoh-tokoh besar. Termasuk kalau dalam konteks regional Asia Tenggara ini, Pak Mat Nasir, yang terbaru, Profesor Diraja Syed Najib Al-Atas, yang membicarakan tentang Islam dan civilization. Termasuk juga pandangan-pandangan tokoh dalam konteks rantau Asia Tenggara ini, pandangan daripada Confucianism, pandangan daripada tokoh Jose Rizal, Pak Nasir di Indonesia. Mana mengambil juga pandangan-pandangan tokoh-tokoh besar yang pernah membicarakan tentang bagaimana kita nak menguruskan sebuah tamadun ataupun nak membenakan tamadun. Jadi merujuk kepada semua ini dan kemudian mengambil kira the local wisdom tadi, faktor-faktor tempatan, model Malaysia. Jadi kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, yakin dan ihsan, 6 itu tadi ialah mengambil kira tentang kepelbagaian kita, pengalaman kita selama almost 6 dekad kan, daripada awal merdeka hingga berusia 67 tahun ini. Ya. Jangan lupa kita bermula dengan sejarah kenegaraan, perlembagaan yang menjadi bingkai yang membentuk kepelbagaian kaum, dan kemudian ideologi nasional tahun 71. Satu tokoh yang saya menganggap salah seorang idola dalam konteks kepimpinan negara, Allahyarham Tun Razak. Selepas berlaku tragedi 13 Mei, melihat isu kesatuan bangsa itu perlu diperkukuhkan sebab kita hidup dalam kepelbagaian, maka Tun Razak datang bukan saja dengan dasar ekonomi baru, pembukaan felda, tetapi yang sangat-sangat penting yang termasuk dalam kerangka madani ialah rukun negara, iaitu satu ideologi nasional yang menyatukan kita dalam kesatuan bangsa. Maka Datuk Seri Anwar datang dengan kerangka madani tadi kerana berhadapan dengan situasi yang saya sebut di masa siri yang pertama kemarin yang kita kata tentang post-normal tu. Post-normal. Berhadapan dengan situasi pasca normal ni, saya ringkaskan beginilah. Maknanya kita nak membiasakan yang betul dan membetulkan membiasakan yang betul, membiasakan yang betul, dan membetulkan yang biasa. maksudnya Ataupun membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Itu barangkali mungkin lebih, koinnya lebih betul. Ya, maknanya kita nak membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Sebab normal-normal tu bahasa kalau dalam pengurusan disebut we cannot work in silo anymore. Kita tak boleh lagi bekerja secara biasa-biasa. Kita kena, we can do better than what we have been doing all this while. Sebab itu 6 kerangka tadi, contohnya kemampanan, sustainability dan kesejahteraan. 2 kerangka itu membentuk satu teras yang dipanggil teras membangun ekonomi yang lebih mampan. Okey. Kemudian kemampanan, kesejahteraan. Kemudian daya cipta dan hormat. 2 kerangka itu membentuk satu teras lagi yang dipanggil good governance ataupun tadbir urus atau tata kelola yang baik. Orang sebut bak rasuah lah. Tetapi saya fikir Tan Sri, Ketua Institusi Negara kita yang ada sekarang,
Tan Sri Syamsul Amri menghayati semangat itu, maka disebut reformasi tata kelola, ya, di kalangan pejabat awam. Dan teras yang ketiga iaitu keyakinan dan keihsanan tu, keyakinan dan ihsan itu membentuk satu lagi teras yang dipanggil keadilan sosial. Berdasarkan tiga teras inilah bajet kita tahun 2023, bajet kita tahun 2024, bajet pembentangan bajet lah ya, belanjawan sampai 2025, dan saya yakin untuk akan datang tiga teras inilah menjadi teras yang membentuk segala polisi dasar yang dilaksanakan, yang menjadi inisiatif-inisiatif. Masuklah sekarang ni kita bicara tentang soal SARA, soal penjajaran semula diesel dan pelbagai lagi inisiatif-inisiatif, termasuk perkara yang sekecil-kecilnya yang orang kata apalah Perdana Menteri ni, hal tandas pun dia fikir. Tandas. Yang menjadi bahan troll orang. Tandas. Kenapa tandas? Kenapa pentingnya tandas? Kenapa? Tak ada benda lain ke? Haizal, aku ni dulu mulakan kerja aku dulu jadi cikgu sekolah. Dulu. Tahun berapa? Tapi tak lama lah. Saya jadi guru ni tak lama. Tak sampai 5 tahun. Lepas tu Mana Datuk pernah jadi cikgu lah. Pernah. Sebab tu ada kawan-kawan lama dia masih lagi guna Cikgu Main, dia panggil aku. Tapi nak sebut gini lah. Saya pernah bila Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, dalam soal pendidikan dia sebut tentang baik pulih tanda sekolah ni, ramai orang yang fikir, kenapa ya? Itu benda yang paling basic soal keselesaan. Kebersihan. Sebab saya teringat dulu masa sekolah ada tandas yang dikunci tu. Tandas itu siapa yang boleh pakai? Guru besar dengan guru je. Anak-anak tu kita di rumah kita ajar anak-anak jaga itu, tapi di sekolah kita biarkan mereka menggunakan, berada dalam satu keadaan yang, jadi itu nampak kecil tapi impaknya, pesannya sangat besar kepada moral, jiwa, kerohanian dalam konteks pembelajaran bagi anak-anak itu, termasuk soal kemudahan asas yang ada. Bukan saja itu dalam konteks pendidikan, soal yang disebut menotahkan kemiskinan, yang orang anggap bolehkah kita menotahkan kemiskinan? Jangan lupa waktu Khalifah Umar Abdul Aziz sampai tak ada orang nak terima duit zakat, kan, duit Baitul Mal. Maknanya boleh tak soal kemiskinan ini 100% barangkali mungkin bukan zaman sekarang, memerlukan mungkin 1-2 era lagi, tetapi setidak-tidaknya ini menjadi agenda negara. Saya baru habis balik dari program Madani Rakyat di Lumut. Dalam ucapan Datuk Seri Anwar di pengkalan TLDN Lumut itu, beliau bersebut tentang pengorbanan para prajurit kita, khususnya di kalangan anggota tentera, termasuklah di TLDN itu, menjaga maritime negara, kan. Tetapi pernah tak orang fikir pengkalan Lumut dah 20 tahun, rumah-rumah yang mereka tinggal, ada yang pintu bilik airnya pun dah hilang, ada yang tandasnya dah pecah, ada basic keperluan asas, dan mereka menjadi orang yang berada di barisan hadapan menjaga kedaulatan negara. Begitulah tentera, polis, soal basic itu termasuk dalam kerangka keyakinan dan ihsan yang disebut keadilan sosial itu. Dan dalam bajet belanjawan 2025 yang disebut orang, belum pernah dalam sejarah negara, dalam sejarah belanjawan negara, sebanyak 13 bilion diperuntukkan, maknanya ini cash money tau, yang diberikan kepada rakyat untuk berbelanja bagi menangani isu kos sara hidup yang sebenarnya masih menjadi haunting lah, yang masih menghantui kehidupan rakyat. Sebab ekonomi ini dia bukan hanya dalam konteks Malaysia, ya, sebab kita bicara ekonomi ini dalam konteks global, geopolitik, rantau dan dunia.
Jadi kalau saudara lihat yang itu, kalau orang boleh faham, Madani ini, dia adalah satu, kesinambungan proses kenegaraan. Dua, dia adalah perjalanan hidup Datuk Seri Anwar. Tiga, dia merujuk kepada pandangan-pandangan yang orang kata tokoh pemikir yang diiktiraf oleh dunia timur dan barat, dan dia adalah strategic planning. Perancangan strategik yang menjadi dasar yang membentuk apa yang sedang kita lalui sekarang. Saya tertarik dengan apa istilah menoktahkan kemiskinan. Saya pernah baca, terbaca dalam satu penulisan kata mana-mana kerajaan dah berapa kali bukan kerajaan ini ialah terma dia yang berlainan, tapi pembasmian kemiskinan, yang ini menoktahkan kemiskinan, menghapuskan kemiskinan ni ada satu benda yang retorik di kalangan orang politik. Sebab katanya hujahnya adalah orang politik sentiasa memerlukan orang miskin. Kalau semua orang kaya, siapa nak sanjung orang miskin, orang politik? Siapa nak bergantung harap kepada orang politik? So dekat situ dia kata menoktahkan, termasuklah kerajaan hari ini, bila agenda menoktahkan kemiskinan itu adalah satu benda yang retorik. Pandangan Datuk? Okay. Sebelum saya berikan jawapan, boleh bagi satu assignment kat you tak? Siapa ada? Okey, assignmentnya ada sebuah buku yang Datuk Seri Anwar Ibrahim suruh kami tahun 70-an, tahun 80-an dulu baca. Tajuk buku itu ialah, yang saya takkan lupa sebab saya kena baca berulang kali nak faham, The Pedagogy of the Oppressed. Buku Pedagogy of the Oppressed ini, penulisnya pun aku ingat lagi, Paulo Freire. Dia menceritakan tentang bagaimana kemiskinan rakyat ni selalunya menjadi punca menyebabkan lahirnya seorang diktator. Sebab bila ada saja kemiskinan, bila adanya rakyat yang tertindas, maka akan muncullah seorang yang jadi hero kan. Tapi akhirnya hero tadi dia naik kerana yang awak sebut tadi. Nak tahu cerita tu kena baca buku tu. Itu assignmentnya. Okay. Tetapi yang saya nak sampaikan ialah, sebab itu bila kita sebut reformasi ini, istilahnya ialah perubahan yang radikal dan dilakukan dengan secara yang strategik, yang bijaksana. Jangan lupa revolusi Perancis, kalau disebut kalau boleh saya sebut, Industrial Revolution. Akhirnya yang diruntuh apa? Sistem monarkinya. Yang lahir apa dia? Ialah Napoleon Bonaparte. Kan? Maknanya zaman Renaissance itu, the Industrial Revolution itu, dia bukan menyelesaikan kemiskinan. Yang lahir ialah macam itu. Kalau dalam konteks Rusia, bila Tsar itu semua dijatuh, runtuh kan, yang lahir apa? Stalin. Kan? Dan ajaran Marxis. Diktator. Begitu juga kalau dilihat di China kan. Runtuh segala dinasti-dinasti, yang akhir datangnya apa? Mao Zedong. Jadi sama ada timur atau barat, bila datang soal nak membela rakyat yang tertindas dan marahin ni, akhirnya yang marahin, yang tertindas akan terus kekal, tapi yang naik ialah walaupun nampaknya sebagai juru bicara, sebagai pembela, sebagai reformis, tapi akhirnya mereka semua berakhir menjadi seorang diktator. Sebab itu pendekatan bila kita sebut menotahkan kemiskinan ini, kena faham ini bukan maknanya bagi ikan kepada orang. Yang nak diajar dalam konsep Madani ni, kita nak bagi pancing, joran, supaya orang boleh memancing. Sebab itu konsep sejati Madani,
konsep yang kata bantuan rahmah, yang ada untuk keusahawanan, TVET, termasuklah yang terakhir kita bicara soal artificial intelligence menghadapi cabaran teknologi digital, kan? Semua polisi dasar tu, kalau tanya saya, Madani ini nak membina tamadun, dia balik kepada maksud yang saya pernah sebut dalam siri yang pertama, iaitu maju dari segi pemikiran, maju dari segi kerohanian, maju dari segi kebendaan, kemasyarakatan, dan mengangkat harakat dan darjat manusia itu. Bahasa yang lebih senang saya rumuskan, iaitu pemberdayaan. Kita memberi mandat itu balik kepada rakyat, makna akhir sekali yang mengangkat pemimpin itu rakyat. Ya. Ayat yang selalu Datuk Seri Anwar sebut sewaktu zaman reformasi ialah jangan sekali-kali kita memandang rendah tentang kebijakan atau wisdom rakyat. Don't ever underestimate the wisdom of the people. Jadi bila Madani ini kita memberikan ruang yang lebih demokrasi yang lebih terbuka, ruang yang lebih terbuka, cuma ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Dan itu menjadi cabaran pula. Bagaimana untuk kita bukan saja motivasi tapi nak facilitate, ya, nak memberikan facilitation, membantu rakyat bagaimana nak memanfaatkan usaha-usaha yang diberi ini secara betul. Itu. Okey. Saya rasa itu satu bab. Okey tu, kalau pada episod yang lepas kita ada menyentuh sedikit berkenaan dengan institusi institusi yang dilindungi oleh perlembagaan. Okey. Okey. Dan kalau kita tengok kes yang hangat baru-baru ini berkenaan dengan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, permohonan beliau untuk mendapatkan imuniti daripada kes Yusof Rota, saman sivil yang dikemukakan oleh Yusof Rota, yang bagaimanapun ditolak oleh mahkamah, kan. Apa pandangan Datuk? Pertama, saya ulang balik bahawa pembinaan negara bangsa ini adalah kita mengambil pendekatan kita sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dan perlembagaan kita itu menjadi suatu ada orang sebut imuniti, ada orang sebut kekebalan, tetapi perlembagaan itu sebenarnya untuk memayung dan memastikan konsep negara bangsa itu jangan terganggu dan diganggu oleh perkara-perkara yang menyebabkan institusi ini boleh terjejas fungsinya. Sebab itu saya sebutkan ada 3 cabang utama yang disebut sebagai separation of power, iaitu pemisahan kuasa, legislative, executive dan juga judiciary. Saya juga nak ingatkan, saya bukan orang undang-undang, ya. Saya belajar benda-benda ni. Ini pun saya anggap ini benda-benda baru juga untuk saya. Bila berlaku kes saman sivil Yusof Rota ni, jangan lupa, ya, saman ini ialah saman sebelum Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi dia lebih pada isu peribadi antara Yusof Rota dengan susuk tubuh Anwar Ibrahim. Cuma kedudukan beliau sekarang ni ialah beliau ialah Perdana Menteri, dan Perdana Menteri itu adalah institusi yang dilindungi oleh perlembagaan. Saya ulang balik, institusi yang dilindungi oleh perlembagaan. Jadi bukan soal Datuk Seri Anwar takut dengan cabaran saman ini. Cuma apa yang dimohonkan ialah melalui peguamnya ialah minta mahkamah membuat keputusan. Ini bukan campur tangan. Bukan minta supaya kalau dia campur tangan, barangkali jangan lupa zaman yang dulu-dulu, kan, ada keputusan yang berubah-ubah. Saya tak boleh cakap lebih-lebih lah, kan. Nanti kata saya menghina judiciary pula. Tapi keputusan yang dibuat itu
jelas menunjukkan tidak ada campur tangan. Sebab apa yang diminta oleh Perdana Menteri ialah mentafsirkan ada 8 perkara yang dibangkitkan. Dan 8 perkara itu terkait dengan apa yang ada dalam perlembagaan. Now, kalau hakim bicara dah buat keputusan kata, maknanya dia disebut sebagai threshold, maknanya tidak melepasi batas yang memerlukan supaya kes ni ditangguhkan. Mana tak ada sebab. Boleh diteruskan. Fair enough. Tetapi jangan lupa, itu membuka satu ruang perbahasan balik. Bahkan di kalangan pengamal undang-undang, di kalangan maknanya the legal practitioner, kalau institusi Perdana Menteri tidak ada lagi perlindungan dekat situ, dia sudah sampai masa dan ketikanya Peguam Negara dan Jabatan Peguam Negara kena melihat. Sebab kalau ini boleh berlaku pada Perdana Menteri, dia boleh berlaku pada semua pejabat-pejabat, pemegang-pemegang jawatan yang tertinggi. Esok satu ketika saya doakanlah awak jadi timbalan Perdana Menteri, ada pula Yusof Rota 2.0 pula buat sama siwa yang sama. You will have to face it. Because ini presidennya. So, kalau itu keputusan mahkamah, kita, adakah Datuk Seri Anwar kata kita tak terima? Dia tak komen pun, dia tak terlibat pun. Cuma apa dia? Ada tak ruang undang-undang lagi? Sebab itu dibuat rayuan. Rayuan itu bukan untuk kekebalan, tapi supaya pentafsiran kepada perlembagaan itu mestilah dibuat dengan mengambil kira bahawa kalau kehakiman dilindungi, kalau legislatif dilindungi, maka eksekutif juga perlu dilindungi. Saya bukan apa tau, saya terkilan sebab ada orang baca artikel saya yang keluar dalam kolom di Sinar tu. Tapi mereka tak baca huraian yang diberikan awal. Yang mereka baca ayat akhir. Apa dia ayat akhir? Kalau institusi Perdana Menteri runtuh, kerajaan juga boleh runtuh. Yang itulah yang dispin oleh walaun, oleh netizen. Bahkan saya ada kawan-kawan beritahu, Pak Kadir Yassin pun komen dalam bab itu. Tak apalah dia menarik perdebatan. Tapi kenapa ambil yang akhir itu saja? Dan ada yang so simplistic. Mahathir jatuh kerajaan ada tak? Ada, sebab Mahyudin naik. Mahyudin jatuh kerajaan ada tak? Ada, sebab Ismail Sabri naik. Saya bukan bercakap dalam konteks siapa ganti siapa. Yang kita bicarakan ialah institusi itu mesti dilindungi sebagaimana Parlimen dilindungi dan kehakiman dilindungi. Kalau hari ini saya mempersoalkan keputusan hakim bicara yang berkenaan, saya boleh didakwa apa yang dipanggil menghina mahkamah. Saya boleh didakwa kerana itu. Tetapi kita tak boleh komen. Itu keputusan. Orang kata hakim bicara. Kita tak boleh. Tapi ruangnya apa? Kita boleh pergi kepada peringkat-peringkat yang lain. Dan dalam waktu yang sama, Jabatan Peguam Negara kena lihat. Ini akan jadi satu presiden yang akan jadi rujukan untuk masa yang akan datang. Kalau institusi Perdana Menteri begitu mudah, boleh dihinalah pada saya kan, dengan kes sivil yang ada banyak tanda soal. Kes itu sebab ada dia punya kronologi dia. Tapi bagi saya, bila pihak pembangkang khususnya mengambil kesempatan untuk manipulasikan, tiba-tiba Yusof Rota ni jadi hero rakyat, yang saya fikir ini orang bebal lah. Minta maaf lah, agak kasar sikit kan. Yang hanya menggunakan emosi, menggunakan sentimen dan menunggang isu ini sebab mereka nampak untuk meruntuhkan kerajaan Madani yang sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk rakyat ini. Caranya apa? Do the character assassination, kill that personality yang namanya Anwar Ibrahim. Sebab itu serangannya kiri, kanan, depan, belakang, under siege. Takkanlah kita nak biarkan Anwar Ibrahim seorang defend diri dia. Mana dia, ya kan? Sebab itu JCOM kalau tanya, we are very clear. Kita sangat jelas, dan sebab itu saya menulis dalam kolom itu, dan kita sangat jelas bahawa institusi ini
perlu dipertahankan. Sebab ini adalah termasuk dalam konsep menjaga negara. Datuk melihat adakah macam kalau kita tengok macam Datuk cakap tadi, serangan-serangan terhadap institusi Perdana Menteri ini nampaknya sangat strategik dan seperti dirancang. Maksud dirancang dekat situ, kalau kita tengok Yusof Rauta pun dekat dalam sebelum ni direman beberapa tempoh yang agak panjang rasanya, dan tetapi serangan itu tetap berlaku daripada luar. Datuk rasa adakah ini satu komplot yang terancang, atau siapa mungkin boleh Datuk ada orang yang di belakang ke, macam mana ke pendapat Datuk? Macam mana Datuk melihat kes ini? Sebenarnya jawapannya ada dalam soalan awak tu lah. Saya bagi jawapan kan? Saya bertanya. Maknanya ada lah tu. Saya bertanya, saya nak tahu pandangan Datuk. Saya begini, bila awak sebut tadi ada kan yang itu. Jadi itu konspirasi ni memang berlaku kan? Tapi untuk kita finger pointing mana-mana, saya fikir sekilas ikan di air dah aku tahu jantan betina. Berbunyi sedikit aja kan, kita tahu kan, ada seorang tokoh korporat bukan dihenyak lah kan, kena tindakan daripada Suruhanjaya SPRM, ya, daripada Suruhanjaya rasuah Malaysia, kena tindakan, disita dengan kuda yang bernilai jutaan ringgit, dengan botol arak, dengan harta benda yang semewah itu. Tindakan dibuat, tiba-tiba muncul kenyataan pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sah. Kemudian timbul pula kenyataan Melayu terancam. Saya tak payah sebutlah kan. Yang tahu-tahulah, yang mana sengaja tak ambil tahu, tak apalah kan. Tapi dia bukan timbul begitu saja. Termasuk kes Yusof Rauta dakwa terlibat dengan ganja dan menyimpan senjata api walaupun mainan. No, isu peribadi Yusof Rauta. Bukan ada kaitan dengan Anwar Ibrahim pun. Itu masalah tindakan pihak penguasa, PDRM, polis, buat siasatan, banner kes, bagi jabatan peguam. Nampak memang ada kes. Lalu tindakan dibuat. No, mahkamah buat keputusan, tak ada prima facie, DNA. Okeylah. Apa kena-mengena tu dengan Anwar Ibrahim pula? Jadi, jangan simplistik sangat sampai macam itu. Saya nampak semua tindakan ini, awak guna tadi macam ada konspirasi. Tapi saya melihat di sebelah pihak pembangkang lah khususnya, ya, ataupun mereka yang tak setuju dengan kerajaan Madani ini. Mereka melihat bahawa satu aja cara nak jatuhkan kerajaan Madani ini. Jatuhkan Anwar Ibrahim. Dan saya pun bertanya juga, okeylah, you tak nak Anwar Ibrahim. You ada ke orang lain nak tampilkan? Jangan lupa tau, daripada 2018 hingga pilihan raya 2022, belum pernah dalam sejarah pilihan raya negara satu penggal 3 Perdana Menteri. Bak kata Hishamuddin Rais lah. Dalam video dia kata, yalah, Anwar Ibrahim, bila Datuk cakap tadi siapa calon yang akan ditampilkan kalau nak jatuhkan Anwar, lepas tu nak tampilkan siapa? Ini saya nak sebut, jangan terlalu simplistik rakyat kat semua sana. Penjawat awam 12 tahun lebih tak pernah dipikir soal pelarasan gaji, soal kenaikan gaji. Tapi dalam keadaan kita mewarisi legasi yang bukan senang ini pun, itu dilaksanakan. Sebab kita jaga ihsan, itu jaga soal kebajikan orang. Now, you nak rosakkan ini, nak mari yang baru. Yang baru ada ke
Sebab saya menunggu-nunggu. Saya waktu pembentangan bajet 2025, saya nak ingatkan, saya takkan lupa. Pembentangan bajet 2025, I know this is not perfect. Bila lepas Datuk Seri Anwar bentang, kita harap di Parlimen ada perbahasan. Bukan kita pun tahu, kalau tak setuju, you bagilah pandangan. Tapi apa yang berlaku, sepanjang tempoh perbahasan, daripada Ketua Pembangkang sampailah all the opposition punya team, mereka hanya spin, memanipulasikan maklumat, memberikan angka yang tak betul. Apabila menteri cakap ataupun pihak kerajaan jawab, kami tarik balik, kami minta maaf. Why? Menggunakan kekebalan dalam Parlimen itu. Tapi jangan lupa, dah viral beratus ribu kat luar sana, membentuk persepsi. Ini yang saya kata kena bezakan antara persepsi dengan perspektif. Antara fakta yang betul dengan fakta yang dimanipulasikan. So, saya tak nampak apa. Saya, sebab di sebelah sana tu, ada juga kawan-kawan lama saya kat sana tu, yang dulu pernah bersama lah masa dalam kerajaan, masa Datuk Seri Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri. Bahkan 2018 tu, ada juga kawan-kawan lagi kat situ. So, saya menjangkakan, mereka ni, you are weak brain. Tapi bila dah jadi pembangkang ni, dia bangkang aja, walaupun terpaksa memanipulasikan fakta dan juga maklumat. Saya fikir itu mengecewakan saya. Dan ini memberi rakyat kat luar sana, lepas ini, pilihan raya yang akan datang, yang kita perlukan ialah legislator. Ya, tak kira backbencher ataupun oposisi, mereka adalah pengubah undang-undang dan mereka kena ambil tanggungjawab itu. Jangan menggunakan platform kekebalan Parlimen itu untuk tujuan politik mereka. Itu saya fikir perlu kita didik, dan rakyat kena berani untuk buat keputusan untuk dalam pilihan raya yang akan datang. Saya nak sambung sikit bab kata bab kata kawan kita. Dia kata yalah, kelebihan kerajaan hari ini adalah disebabkan pembangkang yang tak berguna. yang tak function, yang tak berfungsi sebagai semak imbang. So itu kelebihan yang ada sekarang. Okay, saya jawab. Okay. This government is not perfect. Pertamanya, macam saya pernah sebut dalam siri yang pertama, kerajaan perpaduan Kerajaan Madani ini bukanlah the dream cabinet, the dream government seperti mana yang Anwar Ibrahim impikan. But we have to be realistic. Kita kena terima hakikat bahawa tak ada mana-mana kelompok, tak ada mana-mana pihak yang dominan dalam konteks negara bangsa. Bahkan looking forward untuk pilihan raya yang akan datang, saya melihat bahawa coalition government ni akan jadi suatu fenomena yang kita kena terima hakikat. There is no more big brother, there is no more parti-parti politik yang boleh mengaku dia supreme, yang boleh menentukan masa depan dan bagaimana negara ini berjalan. Tetapi yang diperlukan ialah bagaimana parti-parti politik ini perlu melihat setelah proses pilihan raya berlalu, ialah bagaimana kita boleh membentuk sebuah kerajaan yang menjaga negara dan jaga kepentingan rakyat. So coalition government ni bagi saya ialah model yang sekarang Datuk Seri Anwar bentuk. Memang saya sebut tadi tak perfect. Ada banyak benda kita terima, ada kritikan. Kalau tanya saya pun terbuka. Ada banyak perkara yang we have to bite the bullet lah. We have to bite the bullet. Terpaksa bertahan lah kan. Tapi boleh tak bagi masa sikit lagi? Boleh tak masa sikit lagi? Maksudnya apa? Kalau boleh tanya saya, bagilah peluang Anwar Ibrahim sepenggal lagi. Okey, sebut maknanya pilihan raya. Okey. Yang itu suatu saya kata, kalau you tak nak Anwar, dia bagilah. Siapa tokoh yang lain. Ya. Okay. I know ada banyak benda yang kita kena perbetulkan, banyak benda yang kita kena perbaiki.
So if not Anwar, Siapa? ha. Okey, sebut berkenaan dengan pilihan raya, gabungan parti politik, coalition apa semua. Minggu depan kita sentuh pula pasal pilihan raya Sabah. Tak apalah. So dah dekat dah kan? Okey. Okay. So kita jumpa pada episod yang akan datang. Dah halang-halang Dato' Ismail Yusof atau Tok Abah tadi sebut pasal coalition yang juga menjadi topik hangat di Sabah sekarang ini berkenaan dengan gabungan pilihan raya, siapa nak bergabung dengan siapa, apa sentimen dekat sana. Dah halang-halang Dato' cakap tadi pasal pilihan raya. Okay, kita sebut pada episod yang akan datang pilihan raya Sabah. Okay, kita jumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.